Pagi ni kita ke puncak alam untuk melihat progres yang sedang berjalan. Sebelum memulakan kerja, kami akan berbincang dengan tim untuk memastikan semua kerja berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Hari ini, fokus utama kami adalah untuk hacking toilet sahaja. Pasal ini nampak macam mudah, tapi ia memainkan peranan yang paling penting sebelum kerja-kerja yang lain kita buat. Kerja hacking perlu dilakukan dengan lebih teliti untuk mengelakkan sebarang masalah mendatang. Selepas siap proses ini, barulah kita bergerak ke next fasa. Hari ini kami target untuk siapkan bahagian dinding sahaja. Kami akan kongsikan update terkini site dari masa ke semasa. Boleh follow Hukum untuk next progress seterusnya.